Pertama sekali Kak Leha perkenalkan diri. Nama Kak Leha Zuleha Mustafa daripada tim RSG MDM Kak Rawani Razali. Kak Leha nak bagi tahu Kak Leha dalam Forever ni semalam Kak Leha dah 23 bulan kat dalam Forever ni. Alhamdulillah. Lepas tu Kak Leha dah dapat pangkat supervisor lah. Tak naik supervisor tapi Kak Leha takkan stop kat sini. Kak Leha akan terus lagi capai lagi semua insentif yang ada dekat Forever ni. Itu matlamat yang sebenarnya lah. Lepas tu insyaAllah kesyukuran Kak Leha yang pertama, pagi ni Kak Leha bersyukur Alhamdulillah pagi-pagi tadi diberikan nafas yang baik, dapat bangun lagi, dapat hantar anak ke sekolah. Hari ni dekat Melaka, Kak Leha daripada Melaka, Alur Gajah Melaka. Dekat Melaka hari ni hujan sangat lebat pagi-pagi tadi. Kak Leha hantar anak ke sekolah tadi, ada satu kemalangan lah jalan raya. Lepas tu nasib baik tak ada apa-apa lah, syukur Alhamdulillah. Semua okey, jalan pun penuh. Lepas tu kesyukuran yang kedua Kak Leha nak bagi tahu, Kak Leha sangat-sangat seronok berada di dalam Forever ni, berada di dalam BO ni, dan terutama sekali berada di dalam RSG. Kak Leha sangat seronok sebab apa? Sebab Kak Leha buat Forever ni, buat bisnes ni tenang-tenang je, santai-santai je, tapi dapat ketenangan tu lah, ketenangan sebab kita niat kita nak membantu orang kan, bantu orang di luar sana kan. Dan suami Kak Leha pun dah pandai dah close sale sebenarnya. Tak sangka bila cerita sebenarnya suami Kak Leha ni macam tak berapa nak bagi green light lah bila Kak Leha cakap nak pergi event ke, nak pergi sini pergi sana. Dan Sabtu ni pun Kak Leha hadir ke dinner di Kuantan. Alhamdulillah Kak Leha dapat hadir. Sebenarnya ingat kan Kak Leha nak suruh anak Kak Leha hantar je, tapi lepas tu kan kita berdoa kan, selawat semua kan. Lepas tu nak tahu apa tak semua, suami Kak Leha kata, okey jom kita pergi bercuti kat Kuantan. Sambil hantar mak kau pergi dinner, kita pergi bercuti. Ya Allah, syukur sangat-sangat. Satu keluarga dapat pergi bercuti kat Kuantan nanti. 3 hari. 3 hari 2 malam. Lepas tu yang suami Kak Leha ni ceritanya macam mana dia close sale dekat member dia kan. Malam tu dia dah keluar, dia kerja malam. Lepas tu dia call tanya, kalau orang resdom ni nak ambil apa? Resdom, okey. Ambil AVG, ambil Omega, ambil vitamin C. Kak Leha cakap macam tu lah. Boleh. Lepas tu dia, okey sekejap saya balik. Dia nak balik rumah, dia nak balik rumah balik. Lepas tu dia terus kira, okey ambil, kira berapa. Lepas tu terus bayar duit. Kata, senang sangat ni. Kalau Allah nak bagi rezeki, memang kata, kalau Allah dah tulis tu memang rezeki kau tu, memang rezeki kau kan. Jadi kita hanya macam tak tahulah macam mana cara suami tu cakap dengan member dia. Sekejap je dah boleh close. Macam kita kata, ada orang kata, aku dah cakap dengan orang ni, aku dah cakap dengan orang tu, aku dah buat ni, dah buat marketing tu. Tapi tak close kan, tak dapat juga sale. Tak dapat juga satu sisi personal pun susah nak dapat kan, orang kata kan. Sebulan kan, tapi Kak Leha Alhamdulillah lah. Selama 6 bulan ni itu, close bulan 6 itu, 6 bulan tu Kak Leha direct 5 sisi. Alhamdulillah sangat nak dapat insentif sangat kan. Syukurlah sangat sebab ramai yang tolong. Suami tolong, anak pun ada tolong kan, tolong close sale. Yang kedua, kesyukuran Kak Leha yang kedua, Kak Leha dah dapat pujuk adik Kak Leha untuk masuk Forever ni, join Forever ni. Lepas tu dah minta kepada Allah juga lembutkan hati dia, dan dia pun dah capai VIP. Lepas tu baru-baru ni dekat Alur Sukses itu, Alur Galleria itu, dia dapat pemenang utama 10,000 Alur Point. Dia dapat. Jadi Kak Leha memang nak dia gembira. Nak dia nampak yang Forever ni banyak sangat insentif yang dia boleh dapat. Banyak sangat faedah yang dia boleh dapat. Selain daripada dia gembirakan diri sendiri, dia pun dapat gembirakan orang lain di luar sana kan. Jadi semalam dia dah start dapat kerja dekat jadi macam guru dekat sekolah macam anak-anak yang istimewa ni. Jadi Kak Leha kata tak apa,
ni peluang besar untuk kau dalam forever ni. Sebab anak-anak tu anak-anak istimewa kan. Dia punya parents pun ada yang kerja nurse, ada yang kerja doktor. Jadi Kak Leha kata, Masya Allah, mesti Allah nak hantar rezeki besar dekat kau ni dalam forever ni. Kau kerja dulu perlahan-lahan, lepas tu selitkan sikit-sikit pasal forever kan. Mesti ada rezeki punya. Kak Leha pun bagi nasihat dekat dia lah macam tu. Okay. Kesyukuran yang ketiga, Kak Leha rasa seronok lah dekat mana pun kita berada. Kita berada tak kisahlah dekat mana-mana tim pun, tapi yang penting circle kita tu yang banyak sangat menyokong kita, bagi semangat, bagi dorongan semua, ajar semua. Bukan macam ajar pasal bisnes saja, tapi circle kita tu ajar pasal untuk tenangkan diri kita, meningkatkan ibadah kita kan. Bila kita banyakkan berselawat, banyakkan mengaji ke solat ke semua kan, untuk orang Islam lah ya. Kita banyakkan tu semua, insyaAllah hati kita mesti tenang. Lepas tu kita doa. Okay, apa yang Kak Leha tahu, kita punya doa tu, kita punya cakap tu konsisten selama 21 hari. InsyaAllah. Itu mentor Kak Leha lah cakap, MDM Rawani kan, yang ajar. Banyaklah mentor Kak Leha tu yang cakap. Kak Leha bersyukur sangat. Kak Leha takkan tinggalkan forever. Kak Leha takkan tinggalkan BO. Kak Leha takkan tinggalkan RSG. Itu yang penting, insyaAllah. Semoga Allah pegang hati kita semua kuat-kuat kat dalam forever ni. Nampak forever ni ada cahaya, memang dekat depan tu memang ada cahaya. Korang cuma berusaha buat dan buat. Niat kita, niat tu nak bantu je semua orang. Bukan niat untuk diri sendiri, bukan. Niat kita tu kita nak gembirakan orang, kita nak memuliakan orang. Kita nak membahagiakan orang dengan forever. Macam tu. Okay, Kak Leha rasa sampai sini je MDM Alex. Okay, terima kasih semua. Kak Leha